Lepas terawih, perut lapar? Jom kita buat popiah pisang berkeju. Mula-mula, masukkan gula ke dalam mangkuk. Kulitkan pisang satu persatu di atas gula tadi. Seterusnya, ambil kulit popiah dan letakkan pisang yang telah disalut dengan gula. Untuk hasil keju tarik yang sempurna, tambahkan keju perfect Italiano mozzarella di atas pisang. Gulung popiah dengan kemas dan gam hujung kulit popiah dengan air supaya tidak terbuka. Di dalam minyak yang panas, goreng popiah sehingga warna bertukar keperangan. Angkat dan hiaskan popiah dengan coklat drizzle di atasnya. Dah siap popiah pisang berkeju kita. Sedapnya! Jom kita buat next menu pula. Masukkan ikan sardin ke dalam mangkuk, kemudian lenyitkan. Masukkan sos sardin dan gaus sebati. Masukkan mayonis, hirisan daun sop, cili padi dan juga bawang Holland, gaus sebati ke semua bahan. Ambil roti dan sapukan ankle spreadable pada kedua-dua belah bahagian roti untuk aroma yang harum dan roti yang lebih rangup. Letakkan inti sardin di atas roti dan taburkan keju perfect Italiano mozzarella untuk hasil keju tarik yang sempurna. Roti boleh dibakar di dalam air fryer pada suhu 170 selama 10 minit. Sedapnya bau. Taburkan parsley kering sebagai hiasan dan siap untuk dihidangkan. Tengok tu, sangat menyelerakan. Pastinya, sardin milk toast lebih enak dinikmati bersama Furleaf Creek Thai Yogurt Drink Mango. Setiap rasa, ada cerita. Jangan lupa cuba ya.